Pukul 6.41 aku on Grab pagi. 6.41 pagi aku on Grab. 6.42 aku set preferred area pergi ke, aku pilih Sepang and Salak Tinggi untuk dapatkan job ke KLIA. Aku pilih dua preferred area, Sepang and Salak Tinggi, dan satu lagi Genting. Sebab aku nak test lah macam mana guna preferred area ni kan. So 6.46 pagi aku terus dapat job pergi ke KLIA. Betapa mudahnya nak dapat job pergi KLIA menggunakan preferred area. Tapi apa yang peliknya, 5 minit je aku dapat job pergi ke KLIA. Daripada mana? Daripada Kelang, Teluk Parlimen Garang yang susah nak dapat job pergi KLIA tu. Jarang lah aku dapat job pergi ke KLIA daripada Teluk Parlimen Garang tu. Hari ni aku set prefer area pergi ke KLIA. Sepang yang Salak Tinggi tu dia punya pilihan. 5 minit je aku dah dapat. This is something like unbelievable, you know. Sebelum ni aku MD lah berapa kali, banyak kali pun sampaikan aku punya MD tu dah burn. Tak dapat pun. Aku MD pergi ke KLIA tu menggunakan kod-kod yang korang bagi tu. Memang susah nak dapat daripada Teluk Parlimen Garang tu. Tapi hari ni 5 minit je aku dapat. Aku dah cuba dah buat prefer area. Semalam aku test pakai prefer area. Waktu malam pukul 10 aku set prefer area pergi ke KLIA. Time tu aku nak balik dah dekat Teluk Parlimen Garang. Aku nak balik dah. Tiba-tiba aku sajalah nak test pakai set prefer area ni, tak nak buat ambil job. Aku set pergi ke KLIA. Aku pilih Sepang and Salak Tinggi daripada Teluk Parlimen Garang. Tak sampai 5 minit aku dah dapat job, dah pick up dekat KSL pergi ke KLIA. Tapi aku tak ambil lah, aku cancel sebab aku nak balik dah waktu tu pukul 10 malam dah. Semalam hari Sabtu nak test. And sebelum tu aku dekat Bandar Sunway. Sebelum tu aku kat Bandar Sunway, aku nak balik ke Teluk Parlimen Garang. So aku pun set lah prefer area pergi ke Teluk Parlimen Garang. Dalam prefer area tu pilih Jin Jarum. Kan, aku pilih satu je lah sebab memang nak balik kat rumah. Tiba-tiba dapat 5 minit lepas tu aku dapat pick up dekat Sunway Pyramid pergi ke Teluk Parlimen Garang, which is dekat lah dengan rumah aku. Alhamdulillah. So prefer area ni pun bagus juga, and aku akan bagi tahu apa kelebihan dan kekurangan dia. Okay, stay tune. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni aku nak explain apa fungsi prefer area ni, cara menggunakan dia, and kelebihan dan kekurangannya. So let's go. Okay, sebelum tu aku nak bagi tahu apa fungsi prefer area ni. Prefer area ni sebenarnya dia menggantikan My Destination lah sebelum ni. Dia membantu, prefer area ni dia membantu driver untuk pergi ke tempat yang dia nak. Contohnya dia daripada Shah Alam, dia nak main kat area KL, dia akan dapat job dekat area situ daripada Shah Alam. Tapi berapa lama nak dapat job tu dia bergantung jugalah demand job waktu tu dekat area situ. Kalau demand tengah banyak, kemungkinan senang lah nak dapat. So job lepas-lepas tu tak adalah dia akan bagi area KL je. Kemungkinan dia akan dapat pergi ke tempat lain jugalah. Tapi dia membantu kita lah nak kawal arah perjalanan tu, pergi ke mana, kita nak main area mana. Contoh daripada pukul 6 pagi kita set pukul 7 pagi nanti aku nak main kat KL. So kita set prefer area pukul 6 pagi tu daripada Shah Alam. Macam tu lah. Aku nak tukar tempat parking sekejap sebab matahari dah naik. So semalam aku ada join live daripada influencer Grab. Dia buat Grab driver juga. Kalau korang kenal dekat TikTok tu, nama dia Captain Nusantara. Dia ada explain lah. Dia ni influencer Grab, dan dalam masa yang sama dia buat Grab driver juga. So dia explain cara menggunakan prefer area ni supaya berbaloi. Okay, yang pertamanya perlulah kita guna untuk kita set tempat yang jauh. Contoh kalau kita dekat Subang Jaya, kita set dekat Petaling Jaya, tak berbaloi lah. Mungkin kita dapat RM10, belas ringgit, ataupun kemungkinan bawah lagi daripada RM10. So tak berbaloi lah kalau gunakan kalau kita set prefer area dekat tempat yang berdekatan. Prefer area ni sesuai kalau kita nak pergi ke tempat yang jauh-jauh daripada tempat yang kita berada sekarang. Contohnya kita berada di Kelang, kita nak pergi ke KL, mungkin kita dapat RM40, RM50, RM30 ke atas. Itu berbaloi. Itu cara guna yang terbaik. Okay. Yang keduanya, guna preferred area ni pada waktu-waktu peak hour. Waktu-waktu peak hour tu daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. Kalau petang pula daripada pukul 4 sampailah ke 8 malam. Guna pada waktu-waktu tu. Kemungkinan pada waktu-waktu itu demand tengah tinggi and fare pun tengah tinggi. So berbaloi lah kalau nak guna.
Dan yang ketiga, ini adalah cadangan aku lah. Korang gunakan pada waktu bukan peak hour. Contoh, waktu peak hour tu korang nak main dekat-dekat kan. Macam aku suka main peak hour ni, main dekat-dekat. Kadang-kadang ferry tinggi, dekat-dekat pun ferry tinggi. Masuk je pukul 10, 11 pagi tu kan. Waktu bekerja ke Sabtu Ahad ke, waktu tu job dah tengah slow. Waktu tu lah korang sesuai guna prefer area untuk pergi tempat yang jauh-jauh. Sebab kalau kau main dekat-dekat waktu tu, kau akan layan job RM45, RM6, RM7, yang murah-murah lah. Dan pada waktu tu kalau korang kat KL, korang set lah prefer area, pergi ke Bangi, Kajang ke, pergi ke yang jauh sikit lah, ke Genting ke, Kelang ke, Port Kelang ke kan. Guna pada waktu tu. Sebab kalau kau tak guna pada waktu tu, kau main job biasa, job standard pada waktu tu, kau akan main sekitar kawasan tu, job yang murah. Sebab waktu tu kan ada waktu saver kan. Waktu tu lah korang guna preferred area ni. Pukul 10, 11 pagi, pukul 2, 3 petang, yang waktu-waktu harga tengah terlalu rendah lah kan. So rancang lah kita punya perjalanan dengan baik untuk kita dapat income juga dengan lebih baik. Okay, so apa kelebihan dan kekurangan preferred area ni? Aku bagi tahu dulu kelebihan dia. Kelebihannya, satu hari kita boleh dapat, pada permulaan kita baru nak start job, kita akan dapat 2 preferred area. Okay, kita on 4 jam, kita akan dapat satu lagi preferred area. So total 3. On lagi 4 jam, total 8 jam kita dah on, kita akan dapat 4 preferred area. Okay, 4 preferred area. Kalau sebelum ni my destination, kita dapat 2 je sehari. Tapi preferred area ni kita dapat 4 sehari kalau kita on selama 8 jam. Kelebihan yang kedua adalah persaingan untuk kau dapat tempat yang kau nak tu rendah. Contoh kau set daripada Kelang nak ke PJ. So orang yang nak pergi ke PJ tu mungkin tak ramai. And then dia tak ada set, kalau kita daripada Kelang ke PJ, dia akan hantar ke Subang dulu ke, tak ada. Dia akan cari job yang betul-betul dekat PJ tu saja. Yang tempat yang betul-betul korang nak tu saja, dia akan hantar dekat situ. Dia akan cari job yang dekat area situ lah. Siapa yang nak pergi ke sana, kau akan dapat job ke situ. And prefer area ni kau boleh pilih maksimum 3 kawasan. Contohnya daripada Kelang, engkau nak pergi ke Kota Damansara contoh, and janganlah pilih Kota Damansara saja. Pilihlah Kota Damansara, PJ, Subang. Job yang sekali jalan nak ke Kota Damansara. Sebab kalau kita pilih Kota Damansara saja, contoh kita pilih Kota Damansara saja, kemungkinan untuk dapat job tu lama. Sebab tak ada orang yang nak pergi Kota Damansara. Tapi ada orang dekat Kelang tu nak pergi ke Subang, PJ. So kita boleh pilih maksimum 3 prefer area yang kita nak pergi. Tapi kalau korang nak memang nak pergi Kota Damansara je, tak nak pergi mana-mana, pilih je lah Kota Damansara saja, tak ada masalah. Tapi macam aku cakap, mungkin nak dapat job tu lama. Better pilih 3 kawasan. And then kelebihan prefer area ni juga, bila kau belum lagi capai 3 kali cancel, kau tak kena pause lagi, dapat job yang kau pergi, kau nak pergi ke Kota Damansara, tapi dia bagi ke Bukit Damansara sebab radius dia besar kan. Kau tak nak, kau cancel, dia belum lagi burn. Kalau contoh sebelum ni my destination, kita cancel sekali je, kita tak ambil ke job tu, dia akan terus burn. Kalau prefer area ni, kalau kau belum capai 3 kali cancel dan belum kena pause lagi, dan kau guna selepasnya tu, kau cancel, kau tak nak pergi ke tempat yang dia bagi tu, belum lagi burn. Kecuali kalau kau dah dipausekan, kau dah 3 kali cancel, kau guna lepas tu prefer area, yang dia bagi job tu kau tak dapat, dia akan burn. And kekurangan prefer area ni adalah, kalau kau pilih PJ satu kawasan saja, dia akan bagi kat situ je PJ. Daripada Kelang contohnya lah kan, daripada Kelang dia akan bagi dekat PJ je. Dia tak ada bagi yang sekali jalan ke. Daripada Kelang tu mungkin dia hantar ke Kota Kemuning dulu ke, Subang dulu ke, tak ada. Kalau kau pilih satu kawasan saja, satu kawasan je yang dia akan bagi, satu radius tu je PJ yang dia akan bagi. So dia tak bagi tempat yang luar daripada PJ lah.
dia akan cari juga ke PJ. Itu salah satu kekurangan jugalah bagi aku. And then kekurangan yang kedua adalah bila mana engkau dah cancel 3 kali, kan dia akan pause kan. And then lepas tu kau guna prefer area. Kau guna prefer area waktu kau dah pause, waktu kau dah kena pause. And then masuk job tu engkau tak nak ambil, kau cancel. And then burn lah. Bila dia dah pause tu, dia akan burn. Contohlah radius Kota Damansara ni dia sampai Bukit Damansara tau. So mungkin kau dapat job pergi ke Bukit Damansara. Kau nak pergi ke Kota Damansara tapi dia bagi Bukit Damansara, kau cancel waktu tu. And then kau tak ada pause lagi waktu tu. And then dia belum lagi burn. Tapi bila kau dah kena pause, kau cancel waktu tu, prefer area kau akan burn. And kekurangan dia adalah kalau kita set nak pergi ke Kota Damansara, radius dia masih lagi besar sampai ke Mongkiara, sampai ke Bukit Damansara. Okay, contoh kita daripada Puchong nak pergi ke Kota Damansara, kemungkinan untuk dapat job ke Bukit Damansara, Mongkiara tu pun ada. Sebab radius Kota Damansara ni dia sampai Bukit Damansara, dia belum kecil lagi lah. Tapi ada kawasan juga yang radius dia kalau PJ, dia PJ je, Subang kan. Tapi Kota Damansara ni dia sampai ke Bukit Damansara. Ada jugalah tempat-tempat lain yang radius dia agak besar sikit. Tapi still okay jugalah kan. Okay guys, itu saja daripada saya. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, cuba komen dekat bawah. Aku akan cuba jawab. And follow dan subscribe untuk aku lebih bersemangat untuk buat video seterusnya. Terima kasih.